Okay guys, sekarang ni dadah baru EDM Pew Pew. EDM Pew Pew ni bahasa saintifik dia Electronic Dance Music Pew Pew. Kebiasaannya digunakan dalam private party, melepak, dalam club. Dia sejenis macam ketamin yang sedut dekat hidung tu, macam LCD yang kemam tu, macam pop, apa bahasa saintifik dia, ecstasy. Jadi ada bahan-bahan campuran. Dia kalau biasanya pengguna akan ambil ni untuk jadi lebih hyper lah kan, ataupun lebih rancak. Dan kesan daripada pengambilan dia ni boleh kejung, boleh tarik saraf, boleh jadi sawan babi. Sebiji lah macam flavor mushroom, tapi mungkin ditambah pelbagai kimia untuk perangsang untuk seseorang yang ambil EDM Pew Pew ni. Jadi ibu bapa perlu berwaspada dan perlu cek sama ada anak kita tu terlibat dengan flavor mushroom, flavor biasa ataupun flavor dadah. Jadi untuk ibu bapa nak kenal pasti sama ada anak-anak kita terlibat ataupun tidak dengan dadah jenis sintetik ataupun dadah cecair ni, boleh tengok daripada segi botol dia. Pada botol dia tu ada jenama-jenama. Contohnya macam flavor mushroom, ada jenama, salah satunya ada lambang hak yang warna hijau tu. Lambang hak, lambang Thor yang pegang tukul tu, ataupun ditulis pada botol ataupun kotak dia Venom, zombie, dan macam-macam lagi. Itu antara yang saya tahu, dan ada lagi banyak yang saya tak tahu berkenaan flavor mushroom dan EDM Pew Pew ni. Dan sekiranya ibu bapa nak mendapat lebih lagi info, boleh tengok video di sebelumnya, boleh tengok di ruangan komen. Dan kesan daripada pengambilan EDM Pew Pew ni, mata, boleh tengok mata dia akan jadi rabak, ataupun akan jadi mendap. Dan tindak balas dia apabila bercakap dengan kita akan jadi loading. Dan antara kesan jangka masa panjang dia akan jadi anxiety, dia akan jadi susah nak makan, susah nak tidur, dan akan berhalusinasi apabila nak berhenti daripada dadah jenis flavor mushroom dan EDM Pew Pew.